Remaja berusia 12 tahun maut akibat lemas selepas dihanyutkan arus ketika cuba menyelamatkan adik lelakinya yang terjatuh dalam parit besar di Kampung Permatang Tepung di Pekan Ahad lalu. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.30 petang ketika mangsa Muhammad Ali Fahmi Abdullah dan adiknya yang berusia 9 tahun bersama 10 rakan sekampung menangkap ikan laga di kawasan Terbabit. Rakan mangsa Amirul Hakimi Mahyudin 12 tahun berkata dia sempat menarik tangan adik mangsa Muhammad Ryan Firdaus yang terjatuh dalam parit besar berkenaan. Namun arwah dibawa arus deras sehingga ke bawah pembentung. Katanya dia sempat melihat tangan arwah sebelum tenggelam di bawah arus deras dan air berputar. Bapa mangsa Abdul Rahim Saidin 40 tahun berkata dia dimaklumkan arwah terjatuh dalam parit kira-kira 100 meter dari rumahnya oleh jiran sebelum bergegas ke lokasi. Dalam pada itu, dia mengaku terkilan kerana tidak membenarkan arwah memakai kasut sekolah baru pada majlis graduasi SK Mercung Jaya ketika arwah naik pentas menerima sijil penghargaan.